Sepatutnya dah sampai. Iya, betul. Itu pun dah sampai. Mari. Marilah. Dia dah sampai. Mari. Apa khabar? Baik. Nih. Silakan. Mari. Kerja. Nombor 4, orang dari headquarters sudah sampai. Dialah orang yang kita anggap mustahak. Mustahak? Mencari ajal. Jalan. Taksi, Encik. Encik, ada mancis. Silakan, Cik. Terima kasih. Sama-sama.
sampai apa yang dicinta tekun rajin hati percaya dapat menjamin haluan kita. Aku tak memandang bangsa asal hatiku gembira. Ku percaya dari niat saja takkan sampai apa yang dicinta tekun rajin hati percaya dapat menjamin haluan kita. Tengok perempuan tu. Tengok perempuan tu. Mana? Itu yang tak ujung yang duduk di sana tu. Yang pakai loket macam orang kaya dah. Ya, orangnya cantik ya. Ya. Tak pernah nampak pun. Ya, tak pernah nampak. Pukul berapa kau nak balik, Tiger? Tiger! Aku cakap kau tak dengar. Kau ingatkan apa? Halo. Nora? Siapa kau? Tak usah tanya lah. Siapa pun boleh duduk. Apa kau mau? Kau seorang saja. Baik aku temankan. Aku tak kenal kau siapa. Oh. Aku tidak kau seperti. Apa kau tak kenal aku ke? Aku pegang tangan kau, jangan marah Kau ni mabuk lah. Adakah apa-apa? Apa? Siapa yang tak mabuk tengok perempuan yang cantik macam kau ni? Yang duduk di ujung sana Dori dengan Tiger, perhatikan dia. Kau jangan merepek, aku tak suka. Ha? Kau ni lekas pemarah lah. Kau tak salah siasat dalam mereka. Kau dengan aku cuma bergurau-gurau saja. Apa salahnya? Aku bilang kau jangan ganggu aku. Ha? Bila kita nak berjumpa? Kau jangan nak berpura-pura Pukul 9 malam besok di Pondok Kelly. Kau sepak Kan aku bilang kau jangan ganggu aku. Ha? Aku tak ganggu kau. Kau tak tahu aku siapa? Sekarang aku doakan kau. Aku siapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Hormatlah sikit dengan orang perempuan. Apa ini? Bertenang. Tak ada apa-apa. Kita balik. Tenang. Apa-apa ada kerugian, saya yang menanggung. Baik. Kalau saya tahu rumah saudari, boleh saya hantarkan pulang. Mana loket saya? Ini dia. Perempuan yang cantik macam awak
Bukan berbahaya jalan seorang diri? Iya tak, iya juga. Awak berehatlah. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, saya hampir lupa nak pulangkan loket ini. Rantainya dah putus. Tengok, saya boleh betulkan. Awak boleh betulkan? Saya cuba. Mahal harganya ni. Kurang-kurang dalam 100,000 ringgit. Ha, pandai awak meneka. Macam mana awak tahu? Mahal awak beli ni. Kalau dengan saya cuma 85,000 ringgit saja. Iya ke? Kalau begitu, awak menagih intan juga ya? Nama saya Nora. Awak ini pelancong ke? Bukan, saya datang kemari nak berjumpa dengan kawan saya dan juga nak beli intan yang baik-baik. Bagus, datang saja ke kedai saya. Nah, sudah saya betulkan. Terima kasih. Saya tak ada kenalan di sini. Kalau saya jumpa awak boleh tak? Kalau jual intan, janganlah jual mama sangat ya. Sudah tentu, tengok saja nanti. Awak berehatlah, nanti kita jumpa lagi ya. Selamat malam. Kenapa kau lambat? Wah, dah kena betul masanya aku datang ni. Kau pergi mana dengan dia tadi? Kau ni salah sangka lah. Perempuan tu tak ada apa-apa dengan aku. Dia masih muda, dia cantik, tambahan dia orang kaya pula. Tentulah kau suka dengan dia. Bukan pasal itu, gambar si botak ada dalam loketnya. Gambar si botak? Itu tanda dia ada perhubungan. Sesudah si botak kena tangkap, berjuta duit dia tinggalkan. Boleh jadi perempuan tu yang mengambilnya. Betul tak? Ulukan tuala tu. Halo bos, Tiger kenal dengan seorang perempuan kaya. Dia cantik, boleh jadi kawan si botak. Bagus, suruh Tiger siasat hal perempuan itu. Jangan lepaskan peluang. Baik. Dolly, Bos, bekerjalah bersungguh-sungguh. Jangan lengah, kau akan dinaikkan pangkat. terima kasih bos. Kau ada peluang.